Assalamualaikum. Hari ni Nabila ada di Kota Seribong. Kita ada di Kota Seribong dah. Ini adalah show unit corner lot untuk fasa 4B, teres 1 tingkat. Depan ni kita boleh tengok masih lagi under construction lah. Okey. So, jom Nabila bawa tengok ke dalam. Okey, ruang masuk adalah sliding door. Okey, ruang tamu a decent size kalau kita ada family kecil ataupun memang dah retired ke. Nak downsize memang comel sangat saiz ni. Ini adalah master bedroom. Okay, segala furniture yang kita nampak di sini hanyalah untuk tujuan ilustrasi sahaja. Untuk ya sayang, sekejap ya. Lepas tu ini kita ada bilik air. Tiles half tiles. Okay, ruangan dining hall. Kalau corner lot kita akan ada sliding door lah sebelah sini dah. Ada sliding door di sebelah. Ini adalah bilik kedua. Dan ini adalah bilik ketiga. Layout dia kalau kita tengok dia agak privacy dah, walaupun dia adalah rumah teres 1 tingkat. Dia privacy sebabnya layout layout dia tu dia cekok sikit. Cekok deh. Kita sectionize lah maksudnya. Walaupun dapur ni agak terbuka, kalau let's say kita nak tutup, supaya ventilation tu lebih baik, masuk pun tak bau sampai keluar pun boleh dah. Memang comel sangat. Ini memang konsep minimalist. Saya rasa inilah konsep yang ramai orang yang suka untuk buat, especially untuk rumah yang kecil. Kita tak perlu barang yang banyak lah. Ok, so sesiapa saja berminat nak cari di Kota Seribong boleh hubungi Nabila. Saya lah Nabila. Bye.